Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kreatif kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Zaini bin Abdul Manar serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Wan Muhammad Farid B.W. Effendi. Nombor matrik saya C23B0832 daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Hari ini saya akan membentangkan artikel akademik saya bagi subjek SCA 4152 iaitu Seminar Isu Semasa dalam Animasi. Kajian saya bertajuk Kesan Kecerdasan Buatan AI terhadap pipeline produksi animasi digital dan transformasi peranan animator bagi tempoh 2024 hingga 2026. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini sedang membentuk semula industri kita. Ini adalah abstrak kajian. Sebagai pengenalan ringkas, abstrak kajian ini memfokuskan kepada perkembangan pesat teknologi generatif AI yang telah membawa anjakan paradigma dalam industri animasi global. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur akademik dan laporan industri terkini seperti Adobe dan Midjourney. Secara ringkasnya, didapati AI bukan bertujuan menggantikan animator secara mutlak. Sebaliknya, mengubah skop kerja tradisional kepada peranan yang lebih strategik, terarah dan kreatif. Keseimbangan antara teknologi dan kreatif manusia adalah kunci utama kelestarian industri ini. Seterusnya, kita pergi pada pengenalan dan latar belakang. Melangkah ke bahagian pengenalan, kita semua sedia maklum bahawa industri animasi sentiasa berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dahulu, animasi memerlukan lukisan manual satu persatu di atas kertas yang memakan masa yang sangat lama. Kini, kita berada dalam era digital yang kompleks. Namun, bermula dari tahun 2024 hingga 2026, kemunculan generatif AI telah menjadi pemacu utama. AI generatif ini mampu menterjemah teks kepada visual, membantu menghasilkan storyboard dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual bagi tugas-tugas berulang. Persoalan utama yang ingin dirungkai dalam kajian ini ialah bagaimanakah generatif AI ini mengubah proses memproduksi dan apakah impak sebenarnya terhadap peranan kita sebagai animator. Okey, mari kita lihat ulasan literatur yang pertama menggunakan evolusi animasi digital sebelum ini. Fasa digital pertama memperkenalkan perisian seperti Autodesk Maya dan Blender yang menggunakan sistem keyframe dan rigging untuk memudahkan kerja. Tetapi hari ini, anjakan besar berlaku daripada human driven production, iaitu proses yang digerakkan sepenuhnya oleh manusia, kepada AI assist production, iaitu pengeluaran yang dibantu oleh AI. AI bukan lagi sekadar alat bantuan teknikal pasif, tetapi yang mampu menjana kandungan secara automatik berdasarkan input atau prompt daripada pengguna. Ini mengubah definisi kreativiti itu sendiri dalam dunia seni digital. Sekarang mari kita bedah impak AI ke atas tiga fasa utama pipeline produksi animasi. Sila rujuk jadual perbandingan pada slide. Okay, dalam pra-produksi, kaedah tradisional memerlukan lakaran manual dan brainstorming fizikal. Kini dengan AI text to image, kita boleh menjana visual konsep dan storyboard secara automatik dalam beberapa minit sahaja. Okay, dalam produksi, kerja renyah seperti auto rigging dari AI in between, iaitu mengisi frame kosong di antara keyframe, boleh diautomasi berbanding teknik keyframe by frame tradisional. Okay, dalam pasca produksi, proses rendering yang dahulunya memakan masa berhari-hari kini beralih kepada real-time rendering atau automasi pembentukan warna ataupun kita panggil color correction oleh sistem pintar. Seterusnya kita pergi pada slide 6 iaitu 3.0 analisis industri 2024 hingga 2026. Okey, memasuki analisis industri bagi tempoh ini, integrasi AI bukan lagi sekadar eksperimen tetapi telah menjadi workflow utama studio gergasi seperti Disney dan Netflix untuk mengawal kos operasi. Alat seperti Adobe Firefly dan platform Runway AI telah mendemokrasikan industri ini, membolehkan pencipta bebas menghasilkan karya kualiti tinggi tanpa bajet studio yang besar.
Mengikut laporan data industri, penggunaan teknologi ini berjaya mengurangkan masa produksi antara 30% hingga 60%. Ini adalah satu lonjakan kecakapan yang sangat luar biasa bagi sebuah studio. Okey, seterusnya kita pergi pada slide 7 iaitu 2.4 isu etika, hak cipta dan cabaran masa. Okey, walau bagaimanapun, inovasi ini datang bersama cabaran yang berat. Isu paling kritikal yang dihadapi oleh industri sekarang adalah berkaitan etika dan hak cipta. Banyak model AI dilatih menggunakan dataset yang mengandungi karya seni artis lain tanpa kebenaran eksplisit mereka. Ini menimbulkan perdebatan, adakah hasil kerja AI itu sebuah karya original atau sekadar remix digital? Selain itu, terdapat kebimbangan moral mengenai pengurangan keperluan tenaga kerja manusia bagi jawatan teknikal peringkat asas seperti claim up artist dan between animator. Seterusnya kita pada slide 8 iaitu 4.0 pembincangan transformasi peranan animator. Mari kita bincangkan kesan ini terhadap diri kita sebagai penggiat seni. AI sebenarnya tidak membunuh kerjaya animator, tapi ia mengubah skop kerja. Peranan animator kini bertukar kepada sekadar pelaksana teknikal menua kepada seseorang pengarah kreatif atau AI pipeline manager yang mengawal dan menyaring output AI. Namun, cabaran baru timbul iaitu jurang kemahiran. Jika generasi baru terlalu bergantung kepada AI, dikhawatiri mereka akan kehilangan pemahaman terhadap kemahiran asas dan prinsip-prinsip utama animasi. Oleh itu, penguasaan teknologi haruslah seimbang dengan pemahaman seni yang mendalam. Seterusnya kita pergi pada slide 9 iaitu 5.0 kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan AI adalah pemacu transformasi yang tidak boleh disekat. Ia mengoptimalkan fasa produksi dan mengurangkan kos, namun memerlukan garis panduan etika yang ketat bagi melindungi hak cipta artis. Saya ingin menggariskan beberapa cadangan penting. Pertama, pihak industri dan institusi pendidikan, termasuklah universiti kita, perlu bekerjasama erat dalam menyediakan program reskilling atau upskilling supaya graduan animasi kalis masa hadapan. Kedua, garis panduan undang-undang yang jelas harus diwujudkan bagi memastikan penggunaan AI dilakukan secara bertanggungjawab. Oleh itu, masa depan animasi bukanlah persaingan antara manusia melawan mesin, tetapi kolaborasi pintar demi kelestarian industri dalam masa jangka yang panjang. Di slide 10 ialah iaitu rujukan. Slide ini memaparkan senarai rujukan utama yang menyokong penulisan artikel akademik ini, termasuk laporan daripada UNESCO, WIPO dan kajian-kajian jurnal digital terkini. Sekian sahaja pembentangan daripada saya, Wan Muhammad Farid bin Effendi. Terima kasih atas perhatian Profesor Madya Dr. Ahmad Azaini dan rakan-rakan. Saya sedia menerima sebarang soalan, ulasan atau maklum balas. Terima kasih.